Barang siapa tidak menjaga hatinya daripada pantang larang, maka ia akan dijangkiti oleh penyakit yang sangat keras obatnya. Ya, payah nak ubat enten. Allah. Dan barang siapa tiada bersungguh-sungguh menjaga hatinya, maka hatinya akan binasa tanpa disedari. Ya. Hati dia dah rosak, tanda hati rosak mana? Dia tak ada rasa lagi manis ibadah. Dia tak ada rasa lagi lazat yang mengerjakan taat. Dan dia tidak rasa terun, takut bila melakukan maksiat. Saja tu dah rosak. Hati dah rosak. Ya, dia tak ada nur, tak ada cahaya. Sebab apa tak ada cahaya? Hati dia tak ada kontak dengan Tuhan. Sebab apa kontak Tuhan? Telah diputuskan oleh karat-karat maksiat dan kemungkaran. Kabel dia ada, tapi kabel dia dah karat. Wayar dah join dah karat. Buka-buka, karat dah penuh, patut untuk jalan kereta ni. Ya, dia punya sistem wiring dah rosak. Wayar dah pakai 30-40 tahun. Semua dah rosak, karat. Jadi current tak boleh nak lalu. Bila current tak lalu, maka tak berjalan enjin. Itulah rohani kita. Bila dah banyak sangat maksiat karat, maka nur tak boleh masuk. Bila nur tak masuk, dia jam. Ya, jam rosak, terbengkalai. Bila terbengkalai, bila tak boleh berjalan ke Tuhan, siapa yang kontrol? Nafsu syaitan. Dia jadi hamba bagi nafsu. Hidup dia kena nafsu. Ya, dia berpedaya oleh syaitan, rosak serosak-rosakan. Lepas tu dia kena berjaga, pastikan supaya jangan karat itu menyebabkan wiring rohani kita rosak. Wayar-wayar dalam kita rosak. Di antara wayar dalam rosak sebab kita tak jaga dia punya pantang. Ya, tak jaga ia berkarat.